Hai semua, hari ni jom kita buat kek yogurt yang tak pakai gula pun. Sesuai sangat untuk orang yang tak suka manis. Hari ni cikgu demam awak terima je lah seadanya. Dah settle kek, barulah kita letakkan madu. Senang je, jom buat. Ni nak masukkan 6 ke 7 sudu Greek yogurt. Awak nak pakai yogurt biasa pun tak apa yang plain tu 3 biji telur, sikit esam vanila. Lepas tu 1 sudu tepung gandum, 1 sudu tepung jagung. Lepas tu masukkan cheese. Cheese ni optional. Kalau awak tak nak dia berkedut, awak tak payah pakai cheese awak skip je. Lepas tu kita gaul rata macam ni. Lepas tu terus letak kat dalam kita punya bekas ni. Lepas tu letak chocolate chip. Kalau tak nak letak chocolate chip, boleh juga letak blueberry Okey, lepas tu kita bakar 180 darjah lebih kurang dalam 10 minit ataupun sehingga dia masak. In the middle tu awak buka-buka lah sekejap, tengok tak nak guna air fryer pun boleh, nak pakai oven pun lagi bagus dah siap ni, barulah kita dieselkan dengan madu. Sesuai lah untuk orang yang baru nak rasa kurangkan manis macam tu So rasa dia macam mana ni namun pun kek yogurt dia macam masam lagi tu. Sebab tu kita letak madu. Itu saja untuk hari ni. Bye bye.